Diwajibkan lapor diri selepas solat 5 waktu di Masjid Imanul Faizin, Kelantan menjadi teras saringan pemilihan peserta program Umrah Percuma Anak Muda Jati Kelantan 2.0. Syarikat pengendali Andalusia Travel and Tours Sdn Bhd berpendapat dengan pendekatan tersebut, peserta yang layak diterbangkan ke Mekah dan Madinah lebih berkualiti. Pertama sekali saya dapat tengoklah dia punya advertisement je dekat Facebook. Lepas tu daripada situ saya cubalah nasib untuk try mohon melalui situ. Lepas tu saya tak sangka pula saya dapat temuduga dan akhirnya temuduga tu berjaya. Lepas tu bila dah berjaya temuduga tu, kita orang akan diuji pula selama 20 hari di Masjid Imanul Faizin tu. Kena solat 5 waktu berjemaah tanpa, tak boleh tinggal lah. Lepas tu kena hadir jugalah kerusuh-kerusuh dia yang dijalankan di situ sepenuh masa. Ucapan terima kasih yang tersangat banyak lah. Semoga Allah memberkati dan melimpahi dengan rezeki yang halal dan bersih. Pembukaan 2020 Allahu Akbar dengan kata kebaikan ataupun hadiah terbesar bagi saya dan kawan-kawan saya lah. Saya sangat menyokonglah program ini sebabnya dia menyantuni kawan-kawan dan kita dapat beribadah. Contohnya saya seperti itu hari 20 hari berjemaah di Masjid Imanul Faizin di Kota Baru lah, Melo. Jadi kita di situ kita ada banyak kita boleh ilmu daripada panel-panel yang tersohor lah, insyaAllah. Sementara itu, Muhammad Ikram bin Azman berkata, peluang yang ditawarkan Andalusia cukup bermakna kerana impian untuk melihat Kaabah di depan mata jadi kenyataan. Alhamdulillah, pengalaman yang paling besar lah saya rasa pada tahun ini, pada kali ini untuk program ni saya rasa adalah first experience lah untuk buat umrah ni. Dan bila mana saya tengok Kaabah pertama kali tu, disebabkan rasa kerinduan kepada Kaabah tu, saya rasa macam sebab lah. Dan itulah saya rasa experience paling besar sekali lah. Dan bila mana saya pergi ke Madinah pula, dapat menziarahi Rasulullah SAW dan dapat pergi ke Gua Baqi' dan sebagainya lah, tempat bersejarah di mana kita semua dapat mempelajari sirah-sirah Nabi SAW melalui ilmu yang mutawatir ajar juga. Dan itulah saya rasa antara pengalaman paling besar untuk program bagi saya. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini, maka selesailah tanggungjawab kami sebagai pembimbing, pengiring dan juga ketua rombongan iaitu Hajah Rohani bersama dengan Haji Nasir dan beberapa yang lain. Saya melihatkan program ini sangat membanggakan dan memberi inspiratif yang sangat meluas sebab sesi tahun lepas 2024 tidak seramai yang kita bawa 94 orang dan termasuk dengan pengiring 101. Jadi ini menunjukkan galakan dan cabaran yang mereka hadapi selama 20 hari di Kelantan, bermula dengan solat 5 waktu, harus tamprin, dan setelah itu mereka diterbangkan dengan program rohani iaitu umrah Mekah dan Madinah. Maka program ini saya harapkan mudah-mudahan di masa hadapan ada lagi peluang untuk diberikan kepada program Umrah Percuma Anak Muda Jati Kelantan 3.0 ke 4, tergantung kepada insyaAllah syarikat Andalusia. Saya ucapkan ucapan terima kasih yang amat tertinggi sangat kepada Tuan Haji Ibrahim dan syarikat Andalusia Travel Tour and Sdn Bhd.